Assalamualaikum guys, saya Nazim, penjual kereta Recon di Bandar Baru Bangi Seksyen 10 di Sinar Auto, Serian Berhad. Hari ni saya nak buat satu konten video tentang 118 dan juga 135 BMW. Okay, kita ada beberapa unit dan ada yang dah kena booking. Baru-baru tadi saya punya kawan dah booking, customer dia masuk booking. Dia baru post pukul 11 macam tu. Ada customer DM dia dalam 11.20, 11.25 customer tu masuk booking. Memang padu guys, sebab kereta dia memang tip-top. Okey, jom kita tengok kereta yang saya nak review. Okey guys, stay tune, tengok sampai habis. Terima kasih yang mana yang support saya, yang mana dah beli kereta dengan saya. Terima kasih sangat. Okay guys, ni antara salah satu BMW 135i tahun ni, tahun tak silap saya tahun 2020. Yang ni adalah tahun 2022. Okey, yang ni adalah unit 135i. Dia punya sisi 2.0 2.0. Alright. Okey, yang ni antara salah satu lah. Dan yang ini adalah 118 tahun 20. Yang ni tahun 20. Sekejap, saya tengok. Yang ni tahun 2021. Yang ni yang saya cakap tadi. Customer tengok sekejap ya. Dia tengok video kawan saya, dia post dekat dia punya YouTube. Dia tengok, dia DM, dia WhatsApp, tak sampai berapa minit terus masuk booking Unit ni terus sold, masuk booking. Yang ni dah sold. Yang ni dah sold. Ni. Dia baru post. Tak sampai 5 minit dia WhatsApp. Sekejap. Customer mesej pukul 11.20. 11.22 dia kata, "Arif, saya nak booking, saya bagi dokumen." Macam tu lah beli kereta. Tak pernah jumpa Tak pernah jumpa. Tengok video Ni baru padu. Kalau barang okey kita cakap okey, kalau kurang pun kita akan cakap kurang. Kau kena bagi benda yang baik dekat customer. Okey. Yang ni dah sold lah, kita tak payahlah review, dah sold. Kita tengok yang ni. Yang ni spek dia lebih kurang. Dia ada sunroof juga. Okey, dia ada sunroof, tapi dalam dia, interior dia dalam dia warna hitam lah. Full leather seat lah. Yang ni kira full spek sebab dia datang dengan full leather seat, ada sunroof. Alright. Color dia pun color biru, memang sangat-sangat cantik guys. Sebab kawan saya daripada Seremban, dia bawa kereta ni rally hari-hari, Seremban Bangi dia bawa. Memang jimat. Dia dah pergi Kedah apa semua bawa kereta ni. Okey. Yang ni CC dia 1.5. Jadi dia punya rotek murah. Lepas tu minyak pun tak kuat. Kereta konti, salah satu kereta konti yang senang jaga guys. Okey. Ni dia. Dia punya bonnet pun luas dia punya bonnet boot dia memang luas. Dia datang dengan ada power boot. Alright, ada power boot. Okey. Exhaust dia single exhaust. Alright. Kereta memang cantik. Kereta berharga bawah 200,000 ni korang boleh pakai dah. Memang sesuai. Dia punya belakang pun luas nampak? Dia punya belakang sangat-sangat luas. Terima kasih GLB kerana membantu suluh kereta kat dalam ni. Okey. Sangat-sangat cantik kan. Korang berminat, korang boleh terus kontak saya di 0195682692. Showroom saya di Bandar Baru Bangi, Seksyen 10. Korang boleh set appointment 1 hari awal untuk tengok kereta. Korang boleh datang test drive guys, tak ada masalah. Yang penting bagi tahu 1 hari awal. Kita akan bagi warranty selama 6 tahun, unlimited mileage dan juga open workshop guys. Alright. Tengok mileage dia pun baru 27,670 km. Kereta kita semua beli dekat auction Kita beli di auction, bukannya kita beli secara bukat ke, bandel ke, secara lambah ke, tak Okey.
Itu dia kita punya special. Nampak dia punya dalam sangat-sangat cantik. Okey, ni dia punya bahagian steering. Alright, dia datang dengan electric seat, ada memory seat. Jadi korang memang puas hati pakai kereta ni. Ada ambient light Ini ambient light bukannya stiker. Ambient light dekat dashboard pun ada sikit. Nampak? Okey. Ni kita buat pandangan daripada sini lah. Ni dia punya seat lah. Okey, korang boleh tengok dia punya seat. Sangat-sangat cantik. Okey. Alright. Ini bahagian depan dia. Alright, korang boleh tengok ni bahagian depan dia guys. Tengok. Smart kan? Smart. Kereta kita tak buat apa-apa lagi. Kita baru cuci saja. Belum buat apa-apa lagi. Okey. Kita baru cuci saja guys. Tak buat apa-apa lagi. Nampak? Jadi kalau kita dah touch up luar dan dalam, kita polish ataupun masuk coating, confirm berkilat guys. Kalau korang berminat lah dengan unit ni, cepat Roger saya guys. Boleh datang tengok kereta, boleh test drive, tak ada masalah. Tak ada masalah guys. Kereta memang cun Cina guys. Alright, tutup dia punya bonnet. Okay. Kalau yang 135i tu ada juga color biru juga, tapi yang ni dia tak ada sunroof. Dia punya CC 2.0 lah. Dia punya datang dengan dua exhaust kiri dan kanan. Itu perbezaan dia. Lepas tu ni dia punya side mirror color lain, ada silver. Lepas tu dia punya bahagian depan dia, korang tengok. Ni bahagian depan dia, tengok dia punya grill apa semua lain lain daripada 118i. Lain. Alright. Lagi dia punya seat pun lain. Dia punya seat pun lain. Yang ni dia seat dia cutting bucket seat sikit. Okay, lepas tu dia Alcantara. Dia punya seat bukannya leather. Okay, dia pun ada ambient light juga. Alright, lain lebih kurang je. Okay, dia punya steering, dashboard lebih seakan-akan sama je. Okay. Ini bahagian belakang dia. Ini adalah 135i lah, 2.0 Yang ni 2.0. Kereta memang padu lah, memang laju. Sebab saya dah test kereta ni, memang laju, memang puas hati guys. Orang cakap dia boleh ikut FL5, F8 dia boleh ikut, tak ada masalah. Kalau naik-naik genting, orang bawa kereta ni confirm boleh gigit FL5 ataupun F8. Yang ni dia datang dengan pedal shift kiri dan kanan. Alright. Ni pun sama, kita akan bagi warranty 6 tahun, unlimited mileage, open workshop. Korang boleh servis dekat mana-mana bengkel. Tu nampak padu guys, dia punya lampu guys. BMW guys, memang padu. Kalau korang tengok emblem BMW ni, pastinya kereta memang puas hati lah. Memang padu guys. Alright. Apa-apa pun boleh terus Roger. Kita bukan setakat kereta ni je ada, banyak lagi stok kita ada yang kita akan bawa masuk. Macam F8 ni pun ada. F8 lah, MK8. Sorry guys, MK8 bukannya F8. Ni dia. Ni dah sul. Yang kita jangan tengok benda yang dah sul, kita jangan tengok. Benda yang dah sul kita jangan tengok guys. Okay. Nampak tu, FL5 pun kita ada. Kalau korang nak, FL5 kita banyak. Ada merah, ada biru, ada putih, ada grey. Banyak yang ni dah sold Yang tepi-tepi ni semua dah sold out. Okay. Tapi kita nak cerita pasal BMW 118i ni. Okay. Kalau korang berminat, korang terus Roger saya. Showroom di Bandar Baru Bangi. Tak ada masalah. Terima kasih yang mana sentiasa support saya. Assalamualaikum guys. Bye-bye.